Kematangan Miki pikat hati Nora Danis. Pelakon dan usahawan popular Nora Danis, 43, mengakui tidak pernah menyesali kisah cintanya yang lalu, sebaliknya menganggap setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan memahami erti kehidupan. Saya tak pernah menyesal soal cinta. Setiap hubungan, baik atau buruk, adalah sebahagian daripada perjalanan hidup, katanya ketika ditemui pada majlis pelancaran Amber Oasis 2.0 Mirage, A Secret by the Desert di Kuala Lumpur. Nora turut mengakui masih terbuka untuk kembali mendirikan rumah tangga apabila tiba waktunya. Saya masih mahu berkahwin, nak ada pasangan yang sama-sama menuju ke syurga. Tapi saya serahkan semuanya pada Allah, katanya, mengulas gosip hubungan dengan Miki Ayu, seorang perunding keuangan. Nora berkata perbezaan usia 10 tahun tidak menjadi penghalang. Saya berjiwa muda, jadi saya tak rasa umur jadi masalah. Miki matang, tenang dan tahu cara buat saya ketawa. Kami saling melengkapi. Dalam masa sama, Nora kini memberi tumpuan kepada perniagaan restoran Padang Teduh yang baru dibuka 2 minggu lalu dan mendapat sambutan luar biasa, termasuk pelanggan dari luar negeri. Ramai yang datang, terutama makcik yang dulu tengok saya dalam Puteri. Bila mereka puji masakan, saya sangat terharu, katanya yang turut menghargai setiap teguran pelanggan sebagai dorongan untuk menambah baik mutu hidangan dan perkhidmatan.